Lepas mandi, kulit rasa pedih, rasa terik, panas-panas, boleh jadi juga rasa lebih kering dan lebih sensitif. Kenapa orang yang ada masalah kulit sensitif dan kulit kering selepas mandi, dia jadi macam tu? Mungkin cara mandi korang yang salah sebenarnya. Semasa mandi, ada beberapa benda yang boleh menjadikan kulit hilang jumlah air dengan lebih banyak. Yang pertama, menggunakan sabun yang kuat. Ada sabun-sabun yang sebenarnya yang terlebih kuat, especially sabun antibakteria, yang mana bila kita pakai, dia akan menghilangkan minyak semula jadi yang ada dekat kulit kita. Bila minyak semula jadi kulit hilang, air akan lebih mudah hilang daripada kulit. Yang kedua, ada orang suka mandi menggunakan air yang panas. Shower panas kan? Air shower panas ni sebenarnya dia boleh menghilangkan minyak semula jadi yang ada dekat kulit kita juga. Bila hilang minyak, kulit kita akan mudah hilang air. That's why untuk orang yang ada masalah kulit sensitif dan kulit kering ni, memang wajib pakai pelembap selepas mandi seperti Jolicare Cream. Jolicare Herbal Cream ni dia ada 15 herba terpilih dan juga ramuan-ramuan lain yang membantu untuk mengembalikan kelembapan kulit, bantu untuk maintain kelembapan kulit dan juga dia ada rasa sensasi sejuk. Itu yang best. Sapu memang akan rasa lega. So, boleh jadikan Jolicare Cream ni sebagai rutin harian selepas mandi ataupun selepas cuci pinggan ataupun cuci baju. Dah 400,000 unit lebih yang terjual dan stok memang sangat-sangat laju. Cek dekat beg kuning.